berbabit kan, kecilkan koring anak ni kan. Konolah dia sobok sorang-sorang nama. Sorang-sorang ni berbalik kisah lama. Sekejap lagi Yajud dengan Majud mari kan. Dia buat cerita. Adik, ni sini. Tengok dia melalak. Yang Umi ayah hari kat Luar Timur tu kacau. Daripada kecil sampai ke besar Umi kacau. Mi senyum je. Mi senyum je. Itu diri Umi bukan mana tahan. Masalahnya macam mana baju bola? Umi Oh, punahlah dunia kalau macam ni. Kalau kau tak boleh tahan ujian. aku tak pandai. Oh, apa benda? Jawab. Tak, Umi ajar sifat sabar so kecilkan koring. Kalau kau lagi marah, lagi kombang kau. Bukan. Kalau kau lagi Backup. memang nak backup. Ini misi guru dan ada dalam badan. Anak nguji. Kau benci guru ni. Guru dunia kau lah betul. Tak ya, handphone tak dibenarkan. Biar dia Zeti. Biar dia Zeti. Biar dia Zeti. Hari ni dera dia. Adik sini dia. Biar dia. Anak Ibrahim pun tak lulus. Dia dah campur dengan dunia. Oh, macam apa? Cabut. Subang aku boleh cabut. Dah tak ada subang dah. Elok. Dodongki lah. Ni berbalik lama-lama. Sonyong je. Buat ni. Betul di ayah dah pergi keluar tablik. Nak buat lah ni. Ayah pergi keluar tablik. Lepas tu, ni berbalik-balik. Ni kan ada orang ni katakan kita bully. Padahal ini bully ni lah Marifat. Ni lah Marifat. Yang bak kata ustaz apa tak yang kat out sebelum. Ni lah Marifat. Nak mengecikkan biji koring. Kita kena sobot satu. Kalau dia tak sobot tu macam mana? Kalau dia tak sobot tu macam mana? Ilmu apa nak ajar itu? Ni yang nak didikkan umat semua ni. Apa benda tak payah. Barang dapur dah tak ada. Tak apa, senyum. Ajakkan orang ni kan dia tahan lain dan. Dia tahan lain dan ni lah. Dan nak tahu kisah dan macam mana kan? Kisah apa dia buat? Tahu adik lapar.